Nak tanya boleh? Jangan marah. Nak tanya boleh? Jangan marah. Habis dah lagi pukul 6. Kalau dah habis, tahniah. Kalau belum, ada masa lagi, kita pulun bagi perhabis. Habis pukul 6, habis Syawal, lepas ni kita tumpu, kita fokus pula Hari Raya Aidil Adha. Tak sampai lagi 2 bulan, kita pulun himpun duit. Kita usaha, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga dipermudahkan urusan untuk kita boleh laksanakan ibadah korban pada tahun ini. Dan apabila kita nak korban, ingat amal korban. Kami Yayasan Amal Malaysia telah berpengalaman lebih 2 dekad, 20 tahun menguruskan ibadah korban dalam dan luar negara. Jadi, saya mengajak pada tuan-puan untuk daftar korban tahun ini bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. Di samping kita melaksanakan ibadah korban, kita juga berpeluang untuk berkongsi rezeki, melaksanakan amal sedekah, amal jariah bersama umat Islam yang sangat memerlukan, khususnya di luar negara. Jom melaksanakan ibadah korban bersama Yayasan Amal Malaysia. Nak korban, ingat amal korban.